Polis Kelantan menahan 3 lelaki tempatan yang dipercayai terlibat dalam kes kecurian kabel milik projek laluan rel Pantai Timur ECRL di negeri itu membabitkan kerugian dianggarkan RM20,000. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata 2 lelaki berusia 30-an yang mendalangi kegiatan berkenaan sudah ditahan bulan lalu. Siasatan awal mendapati suspek dipercayai mencuri kabel yang digunakan bagi kerja-kerja pemasangan sistem ECRL sebelum menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Polis turut merampas beberapa barangan yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kegiatan tersebut dan kes disiasat mengikut peruntukan undang-undang berkaitan kecurian. Pihak polis menegaskan tindakan tegas akan diambil terhadap individu yang terlibat dalam kegiatan mencuri kabel kerana ia melibatkan infrastruktur awam dan projek strategik negara.